Sentuhan yang membuatku berdebar, kisah hati yang membara di tanah Melayu, setiap sentuhan pasti membuat air mengalir deras. Adakah wanita seperti itu? Ini kisah yang terlalu memalukan untuk diceritakan kepada kawan, tapi saya ada satu rahsia, saya terlalu sensitif, hanya sentuhan kecil pun boleh membuat seluruh badan saya bereaksi. Bekas suami saya menganggap saya pelik, dia selalu mengelak dan bertanya mengapa saya begitu gairah. Itu salah satu sebab mengapa kami bercerai. Sebelum kita mulakan, mohon tekan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum semua, nama saya Siti Mariam. Saya seorang pekerja biasa yang sudah 20 tahun bekerja di firma perakaunan. Sejujurnya, sejak bercerai 3 tahun lalu, saya hanya meneruskan hidup hari demi hari. Bangun jam 7 pagi, pergi kerja jam 8.30 pagi, pulang kerja jam 6 petang, makan malam sendirian di rumah, menonton TV dan kemudian tidur. Hujung minggu, saya membasuh baju dan membersihkan rumah. Itu sahaja. Kadang-kadang apabila saya melihat cermin, saya tertanya-tanya adakah saya akan mati begitu sahaja. Mengapa saya berpisah dengan bekas suami? Sebenarnya, ada banyak sebab. Sudah tentu, kami menjadi tidak peduli antara satu sama lain, tetapi masalah terbesar ialah dia tidak memahami saya. Jika saya sedikit agresif, dia akan bertanya mengapa saya begitu gairah dan mengelak, mengatakan itu tidak normal. Pada akhirnya, dia tidak pernah menyentuh saya, tetapi adakah itu salah? Adakah pelik untuk menganggap sentuhan fizikal itu penting dalam hubungan suami isteri? Adakah pelik untuk ingin menjadi lebih dekat dengan orang yang saya sayangi? Bagi saya, seminggu sekali atau 2 kali, malah sekali sehari pun tidak cukup. Adakah perasaan saya itu begitu memalukan? Orang di negara kita, terutamanya wanita, dianggap pelik jika mereka menginginkan perkara seperti itu. Tetapi saya tidak malu. Saya percaya bahawa hubungan suami isteri itu penting dan saya sering menginginkannya. Apa salahnya? Bekas suami saya merasakan beban itu, saya semakin tertekan dan berasa seperti saya seorang yang pelik. Saya sangat menderita. Mari kita bercerai. Saya yang memulakannya. Saya merasakan tidak dapat meneruskan hidup seperti ini lagi. Selepas bercerai, saya berasa lebih tenang. Tiada siapa yang perlu saya risaukan, tiada lagi perlu menyediakan makanan. Tetapi kadang-kadang, apabila saya sendirian di rumah yang terlalu sunyi, saya berasa sunyi. Pada suatu hari, adik ipar saya, Laila, berkata, "Kakak, kenapa bahu akak membongkok?" "Sebab banyak buat kerja komputer. Kalau begini nanti jadi bongkok betul-betul, akak kena bersenam." "Bersenam?" Saya tidak pernah terfikir tentang itu. Senam apa? Pilates popular sekarang, akak boleh dapat badan yang cantik. Badan cantik? Sekarang dah tua? Apa gunanya badan cantik? Dah sihat pun dah cukup baik. Akak, jangan cakap macam tu, akak masih muda. Kata-kata Laila yang baik membuat saya rasa dihargai. Laila terus menggalakkan saya. "Kakak, cubalah sekali sahaja. Ada tempat bagus di kawasan perumahan kita. Cikgu dia lelaki pandai mengajar." "Cikgu lelaki?" Saya rasa sedikit kekok. "Cikgu lelaki tak rasa pelik ke?" Mula-mula memang pelik, tapi dia baik sangat. Dan dia handsome. Handsome? Adakah itu penting? Akhirnya, saya mengalah dengan pujukan Laila dan bersetuju untuk pergi pada hari Sabtu seminggu kemudian. Pada pagi Sabtu, saya melihat cermin dan terkejut. Pakaian senaman yang saya ada sudah 10 tahun lalu. Ia sudah longgar dan warnanya pudar. Patutkah saya pakai ini? Saya segera membeli sepasang pakaian Pilates yang paling murah dari Shopee. Apabila tiba di pusat Pilates, ia lebih bersih daripada yang saya sangka. Tetapi selain saya, semua orang kelihatan muda. Patutkah saya berada di sini? Saya berasa rendah diri. Saya mendaftar dan menerima konsultasi ringkas. Pernah ada pengalaman Pilates? Tidak, belum pernah. Ada sakit di badan? Bahu dan belakang saya sakit sedikit. Adakah anda sering tertekan? Ya, agak tertekan. Sejujurnya, lebih daripada tekanan, hidup saya hanya membosankan. Baiklah, hari ini cuba sahaja. Cikgu akan datang. Semasa saya menunggu,
pintu terbuka dan seorang lelaki masuk. Saya terkejut. Dia sangat handsome, tinggi dan berbadan tegap. Tetapi dia kelihatan lebih muda daripada saya. Macam mana ni? Dia cikgu saya? Tiba-tiba, pakaian pilates saya kelihatan lusuh. Saya juga tidak memakai makeup. Assalamualaikum, saya Adam. Suaranya pun sedap. Assalamualaikum, saya Siti Mariam. Mengapa saya begitu gugup? Dia hanya cikgu pilates. Baru pertama kali. Ya, belum pernah buat pilates. Tidak mengapa, boleh belajar pelan-pelan. Dia baik, tetapi saya berasa sedikit kekok. Memikirkan saya perlu melakukan pilates di hadapan lelaki seperti ini. Kalau begitu, mari kita mulakan dengan pergerakan yang mudah. Dia meminta saya berbaring di atas mat dan saya berasa sangat kekok berbaring di hadapan seorang lelaki. Bengkokkan lutut dan kempiskan perut. Saya cuba kempiskan perut tetapi saya tidak tahu bagaimana. Macam ni ke? Sedikit berbeza. Saya akan bantu awak. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di atas perut saya. Boleh ke macam ni? Jantung saya mula berdegup laju. Macam ni, kempiskan perut awak. Tangan hangatnya di perut saya terasa pelik, seolah-olah sudah lama tidak pernah berlaku. Awak rasa? Ya, sedikit. Sejujurnya, saya lebih fokus kepada sentuhannya daripada pilates. Selepas kira-kira 30 minit, saya berasa letih, tetapi entah mengapa saya berasa gembira. Bagaimana hari ini? Penat, tapi seronok. Nak datang lagi? Datang lagi? Saya berfikir. Sebenarnya, saya ragu-ragu untuk terus melakukan pilates di hadapan lelaki seperti ini. Saya akan fikirkan. Apabila pulang ke rumah, saya terus memikirkannya. Cikgu itu atau mungkin pilates itu. Pilates terus terlintas di fikiran saya semasa mandi dan makan malam. Mengapa saya jadi begini? Apabila saya melihat cermin, ada sesuatu yang berbeza. Wajah saya kelihatan lebih segar. Malam itu, saya bermimpi buat pertama kali dalam sekian lama. Saya tidak akan memberitahu apa mimpinya. Adakah anda pernah mengalami pengalaman seperti ini? Apabila perubahan kecil berlaku dalam kehidupan harian yang biasa dan ia datang dalam cara yang tidak dijangka. Saya pasti ada di antara anda yang membaca ini seperti saya yang hanya meneruskan hidup hari demi hari. Saya tidak tahu pada masa itu bahawa satu langkah kecil boleh mengubah segalanya. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan saya sama seperti biasa. Pergi kerja, bekerja, pulang kerja, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Di pejabat pun, saya asyik memikirkannya. Cikgu itu atau mungkin pilates itu. Kakak, macam mana? Pilates okey? Laila bertanya. Ya, okey. Jadi nak daftar? Entahlah, mahal sikit. Sebenarnya, wang bukan masalah. Saya hanya tidak mempunyai keberanian. Kakak, cuba sebulan sahaja, akak pasti akan berbeza. Akhirnya, pada hari Khamis, saya pergi lagi. Kali ini saya membuat sedikit persiapan. Saya memakai pakaian pilates baru dan sedikit makeup. Mengapa saya berpakaian untuk perkara seperti ini? Saya berasa lucu sendiri. Apabila tiba di pusat itu, ada seorang lagi pelajar selain saya. Seorang wanita yang kelihatan sedikit lebih muda daripada saya. Assalamualaikum, Puan Mariam. Cikgu Adam mengingati saya. Ya, Assalamualaikum. Hari ini ada 2 orang. Saya berasa lega kerana ada orang lain bersama. Saya Jannah. Selamat berkenalan, saya Siti Mariam. Jannah memberitahu saya dia sudah beberapa bulan datang. Mula-mula memang susah, tapi cepat sahaja serasi. Cikgu pandai mengajar. Hari itu, pergerakannya lebih sukar daripada sebelumnya. Angkat kaki macam ni dan kempiskan perut. Saya cuba ikut, tetapi sukar. Jannah melakukannya dengan baik, tetapi saya terkial-kial. Puan Mariam, saya akan bantu awak. Cikgu Adam datang ke sisi saya. Sentuh bahagian ini. Dia memegang tangan saya dan menunjukkan kedudukan yang betul dan jantung saya mula berdegup lagi. Aduh, kenapa saya jadi begini? Sekarang angkat perlahan-lahan. Macam tu ke? Oh, jadi macam ni. Ya, awak buat dengan baik. Mendapat pujian membuatkan saya berasa aneh dan gembira. Selepas kelas, saya berbual dengan Jannah. Kakak berapa umur? 20. Oh, sebaya dengan saya.
Mari kita berborak santai. Bagus. Ini kali pertama akak buat pilates. Ya, betul-betul pertama kali. Saya pun dulu begitu, tapi selepas beberapa bulan, badan saya betul-betul berubah. Sakit bahu pun hilang. Betul ke? Dan saya rasa lebih gembira, rasa lebih bersemangat. Bersemangat? Adakah saya juga akan merasakan itu? Dalam perjalanan pulang, saya singgah di pasar raya. Biasanya saya hanya membeli mi segera atau kimchi, tetapi hari ini, entah mengapa, saya membeli salad. Saya bersenam, jadi kena makan sihat sikit. Di rumah, semasa makan salad, saya tiba-tiba terfikir, sejak bila saya makan dengan begitu sambil lewa, semasa berkahwin, saya memasak dan memikirkan nutrisi, tetapi setelah hidup sendirian, saya benar-benar mengabaikannya. Malam itu, saya melihat cermin dan wajah saya kelihatan sedikit berbeza. Ada sesuatu yang bersemangat. Selasa minggu depan, saya pergi lagi. Kali ini pun bersama Jannah. Mariam, muka awak nampak berseri. Betul ke? Ya, nampak lebih ceria. Saya mencuri pandang wajah Cikgu Adam, ingin tahu bagaimana dia melihat saya. Hari ini, kita cuba tingkatkan intensiti sedikit. Meningkatkan intensiti, saya berasa gementah. Kami menggunakan peralatan baru. Pergerakannya adalah duduk dan menarik tali, tegakkan belakang dan tarik bahu ke belakang. Dia membetulkan postur saya dan meletakkan tangannya di belakang saya. Macam ni, dada kembang. Mengapa wajah saya menjadi merah apabila dia berkata dada kembang? Bagus. Sekarang tarik perlahan-lahan. Saya menarik tali dan ia lebih sukar daripada yang saya sangka. Penat ke? Mula-mula memang begitu. Boleh tingkatkan sedikit demi sedikit. Saya rasa saya terlalu lemah. Tidak, awak sudah buat dengan sangat baik. Pujian lagi. Entah mengapa, saya berasa gembira. Selepas kelas, Cikgu Adam berkata, Puan Mariam, awak meningkat dengan sangat cepat. Betul ke? Ya. Postur awak lebih baik daripada semasa awak mula-mula datang. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, saya berjalan bersama Jannah. Mariam, cikgu nampak macam minat dengan awak. Apa yang awak cakap ni? Dia cuma baik je? Bukan. Saya dah beberapa bulan datang, tapi dia nampak lebih perhatian dekat awak. Tak mungkin. Tetapi di dalam hati, saya sedikit berharap. Adakah benar? Malam itu, semasa mandi, saya melihat diri saya di cermin dengan teliti. Memang ada sesuatu yang berbeza. Bahu saya lebih tegak, ekspresi wajah saya lebih ceria. Adakah ini kesan senaman atau sebab lain? Akhir-akhir ini, saya tidak lagi suka bangun pagi, mungkin kerana ada sesuatu yang saya nantikan. Bagaimana pula dengan anda? Pernahkah anda merasakan keterujaan apabila perubahan kecil bermula? Sudah lama saya tidak merasakan perasaan seperti ini. Sebulan berlalu. Dengan pergi secara konsisten 3 kali seminggu, badan saya benar-benar berubah, sakit bahu saya berkurangan, postur saya lebih baik dan yang paling penting, saya berasa gembira setiap kali melihat cermin. Kakak, awak dah berubah, Laila berkata di pejabat. Apa yang berubah? Muka akak nampak berseri. Akak tukar produk makeup ke? Produk makeup saya sama, tetapi mereka mengatakan saya kelihatan berbeza. Tetapi, ada sesuatu yang pelik berlaku sejak beberapa hari lalu. Jannah tidak datang beberapa hari kerana demam, jadi saya bersendirian dalam kelas. Hari ini, Puan Mariam bersendirian. Cikgu Adam berkata. Jannah kata dia sakit. Kalau begitu, hari ini kita boleh buat dengan lebih mendalam. Perkataan lebih mendalam membuatkan jantung saya berdebar. Pusat itu sangat sunyi, tiada kelas lain dan kaki tangan di kaunter pun sudah pulang. Hari ini saya akan ajarkan pergerakan istimewa. Ia adalah peralatan baru, peralatan seperti katil yang belum pernah saya lihat, baring di sini. Apabila saya baring, saya berasa kekok. Terutamanya apabila saya bersendirian, jarakkan kaki awak sedikit lagi. Makam ni ke? Sedikit lagi. Ya, makam tu. Saya berasa malu berbaring dengan kaki terjarak. Sekarang, pegang tali ini dan tarik perlahan-lahan. Saya cuba menarik tali, tetapi kedudukan saya pelik. Tak dapat ke? Saya akan bantu awak. Cikgu Adam datang di antara kaki saya,
Bagaimana dengan posisi ini? Tidak mengapa. Untuk belajar dengan betul, postur yang tepat itu penting. Dia meletakkan tangannya di peha saya dan membetulkan posisi. Pada saat itu, seluruh badan saya terasa seperti disambar elektrik. Puan Mariam, jangan tegang. Jangan tegang. Dalam situasi seperti ini, tarik nafas dalam-dalam dan relakskan badan awak. Suaranya kedengaran lebih rendah daripada biasa. Kempiskan bahagian ini, tangannya bergerak ke arah perut saya. Tidak, lebih rendah dari perut. Cikgu, adakah itu? Tidak mengapa. Beginilah cara untuk mendapatkan postur yang tepat. Adakah ini benar-benar kerana Pilates? Atau adakah awak rasa? Awak perlu dapatkan kekuatan dari sini. Rasa? Terlalu terasa sehingga menjadi masalah. Pada ketika itu, tangannya menyentuh bahagian yang lebih sensitif. Desahan kecil keluar tanpa saya sedari, tetapi dia tidak menarik tangannya. Malah, dia nampak bergerak lebih perlahan. Cikgu, Puan Mariam, awak okey? Okey ke? Saya tidak okey sama sekali. Seluruh badan saya terasa terbakar. Matanya telah berubah sepenuhnya. Bukan lagi tatapan seorang guru. Saya tak pernah rasa macam ni. Saya tidak tahu adakah saya yang mengatakannya. Ia keluar begitu sahaja. Saya pun tak pernah rasa macam ni. Adakah dia merasakan perkara yang sama? Tangannya menjadi lebih berani. Kini ia menyentuh tempat yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Pilates. Saya tidak dapat menahannya lagi. Reaksi seperti ini. Puan Mariam, awak sangat cantik. Cikgu, saya tahu ini salah. Tapi saya tak boleh tahan. Tak boleh tahan? Saya pun sama. Dia mendekatkan wajahnya ke arah saya. Cukup dekat sehingga saya dapat merasakan nafasnya. Puan Mariam, ya, saya rasa dia akan mencium saya. Sungguh, pada saat itu, seluruh badan saya cair sepenuhnya. Saya tidak tahu perasaan sekuat ini boleh wujud. Tepat pada ketika itu, pintu pusat itu terbuka tiba-tiba. Masih dalam kelas ke? Ia adalah makcik tukang cuci. Seolah-olah dicurah air sejuk, kami terkejut dan segera berundur. Ya, baru habis. Suara Cikgu Adam bergetar. Kalau begitu, padamkan lampu bila keluar nanti. Makcik itu pergi dan kami tidak berkata apa-apa. Puan Mariam, Cikgu, tadi tu. Maaf, saya tak sengaja. Tak apa, saya pun sama. Kami berdua mengakui detik itu. Boleh kita jumpa lagi? Ya, pasti. Dalam perjalanan pulang, kaki saya terasa lemah. Bagaimana boleh perkara ini berlaku kepada saya? Semasa mandi, seluruh badan saya masih membara, bahagian yang disentuh tangannya masih terasa panas. Apabila saya melihat cermin, ada seorang wanita yang sama sekali berbeza berdiri di sana. Seorang wanita yang baru sahaja berasa gairah dengan seorang lelaki. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya terus teringat detik itu, sentuhannya, tatapan panasnya, nafas kasarnya. Apa yang akan berlaku jika kami bertemu lagi? Sentuhan yang membuat saya melupakan segalanya dalam sekelip mata. Saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan dengan perasaan ini. Adakah saya seorang sahaja yang merasakannya? Selepas kejadian itu, saya tidak dapat tidur lena selama 3 hari. Saya terus teringat detik itu. Sentuhannya, tatapan panasnya. Di pejabat pun, saya tidak dapat fokus. Kakak, kenapa termenung? Sakit ke? Laila bertanya dengan risau. Tidak, cuma penat sikit. Muka akak merah. Tak demam ke? Memang saya demam, tetapi bukan kerana sesama. Hari Khamis tiba. Hari itu sepatutnya saya ada kelas, tetapi bagaimana saya nak pergi? Dengan wajah apa saya nak berjumpa dengannya? Akhirnya saya tidak pergi. Saya terlalu malu. Tetapi pada waktu malam, saya menerima mesej. Saya risau awak tak datang hari ni. Awak okey? Dia risau. Jantung saya berdegup. Ya, saya okey. Kerja pejabat banyak sikit. Ia adalah satu pembohongan, tetapi saya tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Datanglah lain kali. Saya akan tunggu awak. Menunggu saya, kata-kata itu membuatkan seluruh badan saya panas lagi. Sepanjang hujung minggu, saya hanya memikirkannya. Ini tak patut berlaku. Dia hanya cikgu Pilates, tetapi hati saya tidak mendengar. Pada hari Isnin,
Laila di pejabat bertanya lagi, "Kakak, awak pelik sekarang. Ada apa ke?" "Tak ada." "Kenapa?" Ekspresi muka akak berbeza. Macam ada perasaan berdebar. "Berdebar? Saya rasa saya sudah kantoi. Apa yang awak cakap ni?" "Kakak, ada Pak Wei ke?" Saya terkejut. Bagaimana dia tahu? "Tidak. Apa yang awak cakap ni?" "Bukan. Mesti ada sesuatu." Tatapan mata akak dah berubah. Adakah ia begitu ketara? Pada hari Selasa, akhirnya saya pergi ke pusat itu. Jantung saya berdegup kencang seperti hendak pecah. Bagaimana saya hendak berkata? Bagaimana saya hendak bertindak? "Puan Mariam." Cikgu Adam menyambut saya dengan senyuman cerah. "Assalamualaikum." Suara saya bergetar. "Awak okey ke hari itu?" Dia menyebut tentang hari itu dan wajah saya menjadi merah. "Ya, saya okey. Syukurlah. Saya risau kalau saya terlalu terburu-buru dan buat awak terkejut." "Terlalu terburu-buru? Sebenarnya saya ingin lebih lagi." "Tidak, saya okey." Selepas berkata begitu, saya berasa lebih malu. "Kalau begitu, hari ini awak nak ambil sesi peribadi lagi? Berdua lagi?" Jantung saya berdebar. "Tiada orang lain ke? Hari ini cuma kita berdua." "Berdua lagi." Ia berbahaya, tetapi saya tidak dapat menolak. Kali ini pun peralatan yang sama. "Awak ingat pergerakan hari itu? Bagaimana saya boleh lupa?" "Ya, saya ingat. Apabila saya baring, jantung saya berdegup gila." "Jangan tegang. Buat dengan selesa." "Selesa? Bagaimana saya boleh selesa dalam situasi seperti ini?" "Jarakkan kaki awak sedikit lagi. Posisi ini lagi." Saya malu, tetapi saya terpaksa mengikut. "Bagus. Sekarang pegang di sini." Dia memegang tangan saya. Tangan yang hangat dan lembut. "Awak terkejut sangat hari itu kan?" "Sedikit, ya." Saya pun terkejut. Saya tak sangka akan merasakan perasaan seperti ini. "Perasaan seperti ini?" Dia mengakui perasaannya. "Cikgu pun rasa begitu ke?" "Sejujurnya, sejak hari itu, saya terus memikirkan awak." Dia memikirkan saya pun sama. Selepas kami berterus terang, suasana berubah. "Puan Mariam, mungkin ini soalan yang pelik, tapi..." "Apa dia?" "Adakah awak mempunyai perasaan istimewa terhadap saya?" "Perasaan istimewa? Bagaimana saya hendak menjawab?" "Saya tidak tahu." "Saya ada. Jelas sekali." Dia yang pertama mengaku. "Mula-mula, awak cuma seorang pelajar. Tetapi lama-kelamaan, saya benar-benar jatuh cinta dengan awak." "Jatuh cinta dengan saya? Tetapi ini tak patut berlaku kan?" "Kenapa?" "Antara cikgu dan pelajar." "Itu tidak penting. Perasaan sekarang ini lebih penting." Dia semakin mendekati saya. "Puan Mariam, tolong beritahu saya dengan jujur, apa yang awak rasakan tentang saya?" "Apa yang saya rasakan? Sejujurnya, saya suka awak. Sangat." Akhirnya, saya meluahkan perasaan sebenar saya. "Betul ke?" "Ya, betul." Pada saat itu, dia menghulurkan tangannya ke wajah saya. "Kalau begitu, sekarang okeylah kan?" "Apa yang okey?" "Perkara macam ni." Bibirnya menyentuh bibir saya. Ia adalah ciuman yang lembut dan hangat. Adakah ini benar-benar berlaku? Selepas ciuman itu, kami saling berpandangan. "Maaf, tiba-tiba." "Tak apa, saya suka." "Betul ke?" "Ya, betul." Pada hari itu, kami bukan lagi cikgu dan pelajar. Sesuatu yang istimewa dan berbeza telah bermula. Dalam perjalanan pulang, bibir saya terus terasa geli. Perasaan ciuman pertama masih jelas. Apabila saya melihat cermin, ada saya yang sama sekali berbeza. Wajah seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Adakah saya benar-benar jatuh cinta? Perasaan seperti ini? Saya tidak ingat bila kali terakhir saya merasakannya. Tetapi ada satu perkara yang saya ingin tahu. Adakah dia benar-benar hanya melihat saya? Keterujaan dan kegelisahan datang serentak. Perasaan yang rumit ini membuat saya gila. Selepas ciuman itu, segalanya berubah. Cikgu Adam kini menjadi orang yang sama sekali berbeza, lebih penyayang dan lebih proaktif. "Puan Mariam, hari ini awak cantik lagi." "Terima kasih Adam. Kami bertemu 3 kali seminggu dengan alasan sesi peribadi.
Sudah tentu kami bersenam, tetapi itu bukan segalanya. Hari ini, nak minum teh ke selain bersenam? Bagus. Kami menghabiskan masa di kafe yang tenang berdekatan. Puan Mariam, awak gembira bersama saya? Sudah tentu. Saya sangat gembira. Saya benar-benar gembira dapat merasakan perasaan seperti ini lagi. Saya pun, sejak bertemu Puan Mariam, segalanya berubah. Apabila mendengar kata-kata seperti itu, jantung saya pasti akan berdebar. Di pejabat pun, ia nampak ketara. Kakak, awak dah berubah sepenuhnya sekarang. Mekap pun tebal, baju pun cantik-cantik. Laila terus curiga. Orang kata, semakin tua, semakin penting untuk berhias. Bukan, mesti ada pakweh baru. Saya yakin 100%. Walaupun sudah kantoi, saya masih tidak dapat memberitahu. Saya sangat gembira setelah bertemu dengannya selama kira-kira sebulan. Tetapi, sedikit demi sedikit, perkara pelik mula berlaku. Mula-mula, telefon. Hello. Pada suatu hari semasa kami bersama, telefonnya berdering dan Cikgu Adam tergesa-gesa keluar. Siapa tu? Kumakawan. Wayahnya agak kekok. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih pelik. Puan Mariam, maaf, tapi saya rasa kena balik awal hari ini. Kenapa? Ada apa pakai? Ada hal penting. Jumpa lain kali. Apabila dia berkata hal penting, ia kedengaran seperti dia sedang membuat alasan. Dan apabila saya melihat tangannya, saya ternampak sesuatu yang pelik. Ada kesan di jari manisnya, seolah-olah dia telah memakai cincin untuk masa yang lama dan baru sahaja menanggalkannya. Cikgu, awak pernah pakai cincin ke? Cincin? Tidak, tak pernah. Ada kesan di sini. Itu cuma kesan dari pakai sarung tangan semasa kerja. Sarung tangan? Pengajar Pilates pakai sarung tangan apa? Saya mula curiga tetapi saya ingin percaya. Tetapi kemudian, perkara yang paling penting berlaku. Pada suatu hari Sabtu, saya secara tidak sengaja ternampak Cikgu Adam di pasar raya, tetapi dia tidak bersendirian. Dia sedang membeli belah dengan seorang wanita dan ia sangat semula jadi. Wanita itu kelihatan lebih muda daripada saya dan dia cantik. Siapa wanita itu? Saya memerhatikan dari jauh dan mereka berdua kelihatan terlalu semula jadi. Seolah-olah mereka suami isteri. Apabila wanita itu memilih sesuatu, Cikgu Adam mengangguk dan apabila Cikgu Adam mengangkat sesuatu, wanita itu tersenyum. Tak mungkin macam tu kan? Tetapi saya berasa gelisah. Malam itu saya tidak dapat tidur. Adakah Cikgu Adam mempunyai wanita lain atau adakah dia mempunyai teman wanita? Apabila kami bertemu pada hari Isnin, saya hampir bertanya tetapi saya menahan diri. Mungkin cuma salah sangka. Puan Mariam, kenapa? Awak nampak tak sihat? Tidak, cuma penat sikit. Awak penat sangat ke? Kalau begitu, nak habiskan awal hari ni? Ia kedengaran seperti dia prihatin, tetapi entah mengapa, ia juga kedengaran seperti dia ingin pergi awal. Beberapa hari kemudian, saya menaiki kereta Cikgu Adam dan saya ternampak anting-anting wanita jatuh di bawah kaki penumpang hadapan. Cikgu, ini apa? Saya menunjukkan anting-anting itu. Oh, kenapa ada di situ? Ekspresi terkejutnya mencurigakan. Milik siapa ni? Saya tak tahu. Mungkin ada orang terjatuhkan. Ada orang terjatuhkan? Jadi maksudnya ada wanita lain yang pernah naik kereta ni? Ada wanita lain yang pernah naik kereta ni? Tidak, tak ada. Saya semakin curiga. Dan saat yang penting tiba, pada suatu hari, telefon Cikgu Adam berbunyi dengan mesej. Saya tidak sengaja melihat dan di skrin tertulis, Abang, bila nak balik, dah siapkan makan malam. Abang, jantung saya jatuh. Ada orang yang memanggilnya Abang. Pada ketika itu, Cikgu Adam keluar dari tandas. Puan Mariam, awak buat apa? Tak kata apa-apa. Tetapi apabila dia melihat ekspresi saya, dia nampak tahu sesuatu. Dia memeriksa telefonnya dan wajahnya menjadi pucat. Puan Mariam, ini. Siapa tu? Orang yang panggil awak abang? Suara saya semakin kuat. Puan Mariam, tolonglah dengar. Siapa? Puan Mariam, duduk dulu. Saya akan jelaskan. Jelaskan?
Apa yang awak nak jelaskan? Awak ada teman wanita ke? Tidak. Kalau begitu, apa dia? Ada orang panggil awak abang. Cikgu Adam tidak dapat berkata apa-apa. Melihat ekspresinya, saya tahu. Saya benar-benar bodoh. Adakah sesiapa di antara anda yang membaca kisah ini sehingga sekarang sudah menyedarinya? Saya masih tidak tahu sehingga ketika itu. Cikgu, tolong jawab. Puan Mariam, ada keadaan yang rumit. Keadaan yang rumit? Apa yang rumit? Ia mudah saja. Awak ada teman wanita ke? Tak ada. Puan Mariam, bertenang dulu. Saya akan jelaskan semuanya. Jelaskan sekarang. Orang boleh nampak kita di sini. Kita bercakap dalam kereta. Saya menaiki kereta Cikgu Adam. Dia meletakkan kereta di sudut tempat letak kereta yang gelap. Cikgu, tolong beritahu saya dengan jujur. Awak ada teman wanita ke? Sebenarnya ya. Memang betul. Jantung saya hancur. Berapa lama dah? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun? Jadi, semasa awak bertemu dengan saya pun, sudah. Jadi, saya ni apa? Kekasih gelap awak? Tidak, bukan begitu. Kalau begitu, apa dia? Puan Mariam, sejak saya bertemu dengan awak, segalanya berubah. Berubah? Mula-mula, awak cuma seorang pelajar. Tetapi lama-kelamaan, saya benar-benar jatuh cinta dengan awak. Jatuh cinta? Sedangkan awak ada wanita lain? Apa yang awak akan buat dengan wanita itu? Itu perlukan masa. Cikgu, awak anggap saya bodoh ke? Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu, apa dia? Awak nakkan kedua-dua wanita itu? Puan Mariam, perasaan saya ini jujur. Saya benar-benar sayang awak. Pada ketika itu, Cikgu Adam memegang tangan saya. Ini saya, Puan Mariam. Percayalah saya. Bagaimana saya nak percaya? Awak berbohong? Ini bukan bohong. Perasaan saya ini jujur. Matanya sangat memohon. Puan Mariam, saya tak boleh hidup tanpa awak. Tapi awak ada wanita lain. Lupakanlah. Sekarang cuma ada awak. Tiba-tiba dia mendekati saya dalam kereta yang sempit. Cikgu tak boleh makam ni. Puan Mariam, awak tahu betapa berharganya awak? Tangannya membelai pipi saya. Tak boleh. Ini salah. Tetapi badan saya jujur. Hanya dengan sentuhan itu, seluruh badan saya bereaksi. Puan Mariam, saya sayang awak. Saya benar-benar sayang awak. Dalam kereta yang gelap, suaranya kedengaran lebih memikat. Tapi hari ini saja, jadilah wanita saya. Bibirnya mendekati saya. Cikgu, maaf, saya tak boleh tahan. Bibirnya menyentuh bibir saya. Ia adalah ciuman yang lembut dan memohon. Ruang dalam kereta tiba-tiba menjadi panas. Desahan kecil keluar secara spontan. Puan Mariam, awak sangat cantik. Tangannya memeluk bahu saya, pinggang saya. Okey ke kalau buat macam ni di sini? Tak apa, tiada siapa yang nampak. Memang tempat letak kereta itu sangat sunyi dan tiada orang. Cikgu, peliklah perasaan macam ni. Saya tak pernah rasa sekuat ini. Dalam kereta yang sempit, kami semakin mendekati satu sama lain. Kerusi diturunkan, menjadikan ruang sedikit lebih luas. Puan Mariam, saya dapat rasa betapa awak menginginkannya. Memang betul. Seluruh badan saya terasa terbakar. Saya tak pelik kan? Pelik? Awak macam seorang dewi. Butang belau saya mula terbuka satu persatu. Saya risau kalau ada orang nampak. Jangan risau, cermin gelap. Udara sejuk menyentuh kulit saya, tetapi badan saya semakin panas. Puan Mariam, jadilah milik saya sepenuhnya. Ya, hari ini saya sepenuhnya milik awak. Dalam kereta yang sempit, kami merasakan satu sama lain sepenuhnya. Tingkap beruap sehingga kabur. Hanya nafas kasar dan desahan sahaja yang memenuhi kereta. Saya sayang awak. Saya benar-benar sayang awak. Saya pun rasa nak gila. Ia adalah masa yang paling panas dan paling gairah. Selepas itu, apabila saya berada dalam pelukannya, segalanya terasa sempurna. Puan Mariam, jangan menyesal. Ya, saya tak akan menyesal sama sekali. Tetapi di satu sudut hati saya, ada sesuatu yang hancur. Beberapa hari selepas itu, ia terasa sangat manis.
Cikgu Adam menghantar mesej setiap hari. Semalam sangat gembira. Rindu awak hari ni. Hanya fikirkan awak. Saya pun berasa gembira. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Seminggu kemudian, perkara pelik berlaku. Kami bertemu di pusat Pilates. Puan Mariam, maaf, tapi saya rasa kena habiskan kelas awal hari ni. Kenapa? Ada apa-apa ke? Tiba-tiba ada hal penting, hal keluarga, kawan. Dia mula-mula kata keluarga, kemudian menukar kepada kawan. Beberapa hari kemudian, di pusat itu juga. Puan Mariam, maaf. Hari ni saya kena balik awal lagi. Kenapa? Ada apa-apa lagi ke? Dah hal keluarga. Hal keluarga ada sesuatu yang pelik. Dan saat yang penting tiba, pada hari Sabtu, semasa sesi peribadi. Puan Mariam, saya benar-benar minta maaf, tapi hari ini saya ada hal penting yang perlu saya pergi. Ada apa, pakai? Masa penting bersama keluarga. Masa bersama keluarga? Keluarga apa yang dia ada, dia tergesa-gesa mengemaskan barang-barangnya dan meninggalkan pusat itu. Saya tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Saya mengikutinya dari jauh. Adakah dia benar-benar mempunyai keluarga? Dia pergi ke sebuah pangsapuri dan di sana seorang wanita sedang menunggunya. Tetapi di sebelah wanita itu ada kanak-kanak. Ayah. Kanak-kanak itu berlari ke arah Cikgu Adam. Mereka memanggilnya ayah. Dunia saya runtuh. Wanita itu adalah isterinya dan Cikgu Adam adalah seorang ayah. Saya telah menjalin hubungan dengan suami orang dan seorang lelaki yang mempunyai anak. Kaki saya terasa lemah. Saya hampir terduduk di situ. Saya benar-benar bodoh. Saya pulang ke rumah dan melihat cermin. Seorang wanita yang menyedihkan berdiri di sana. Seorang wanita yang cuba merampas suami orang. Malam itu saya tidak dapat tidur. Kemarahan, rasa dikhianati dan rasa jijik bercampur baur. Macam mana ni? Bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku? Kata-kata masa penting bersama keluarga terus berlegar di telinga saya. Saya menerima mesej dari Cikgu Adam. Puan Mariam, maaf saya balik awal hari ini. Boleh kita jumpa esok? Maaf, sekarang saya memutuskan. Saya akan mengakhirinya. Tetapi ada satu perkara yang saya ingin tahu. Adakah saya benar-benar boleh mengakhirinya dengan berani? Adakah saya benar-benar boleh mengawal perasaan yang begitu mendalam ini? Selepas kejadian itu, saya tidak menjawab panggilan Cikgu Adam selama 3 hari. Walaupun puluhan panggilan dan mesej masuk, saya tidak dapat melihatnya. Puan Mariam, tolonglah hubungi saya. Mari kita bercakap. Saya nak jelaskan. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Maaf, sekarang di pejabat pun saya tidak dapat fokus. Kakak, kenapa? Awak nampak tak sihat? Laila risau. Tidak, saya okey. Okey apa? Muka akak dah pucat. Apabila saya melihat cermin, memang teruk. Mata saya cengkung, wajah saya pucat. Apa yang saya buat sampai jadi begini? Pada hari keempat, Cikgu Adam menunggu di hadapan rumah saya. Puan Mariam, kenapa awak datang ke sini? Awak tak jawab panggilan saya, jadi saya terpaksa. Saya tak ada apa-apa nak cakap. Baliklah. Puan Mariam, tolonglah bagi saya 5 minit. 5 minit saja. 5 minit? Apa yang dia boleh jelaskan dalam 5 minit? Tetapi kerana ini yang terakhir, saya bersetuju untuk mendengarnya. Masuklah. Tapi jangan lama-lama. Cikgu Adam duduk di ruang tamu. Kelihatan tidak bermaya. Puan Mariam, saya benar-benar minta maaf. Mel, apa? Mel, biar bohong. Atau Mel, kurang? Semuanya saya minta maaf. Ceritakan secara terperinci. Sejak bila awak menipu saya? Bukan menipu. Perasaan saya ini jujur. Jujur? Suami orang curang dan kata jujur? Cikgu Adam menundukkan kepalanya. Puan Mariam, tolong dengar. Situasi saya. Situasi apa? Selain daripada suami orang yang menggoda wanita lain sedangkan dia ada isteri dan anak, apa lagi situasinya? Perkahwinan kami sudah berakhir. Berakhir? Kalau dah berakhir, kenapa awak masih tinggal bersama? Kenapa tak bercerai? Kami bersama hanya kerana anak-anak. Kerana anak-anak? Kalau begitu, sampai bila awak akan teruskan begitu? Seumur hidup? Puan Mariam,
Tolong bagi saya sedikit masa. Saya akan uruskan. Minta masalah, Cikgu, tolong beritahu saya dengan jujur. Awak tidur dengan isteri awak ke? Cikgu Adam terkejut dengan soalan tiba-tiba itu. Awak tak dapat jawab tu kan? Jadi, awak memang tidur dengannya. Puan Mariam, saya ini apa? Hanya alat permainan yang menyeronokkan? Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu, apa dia? Kalau benar-benar cinta, kenapa awak tak boleh pilih? Cikgu Adam tidak dapat berkata apa-apa. Melihatnya begitu, jawapannya sudah jelas. Baiklah, awak memang tak berniat untuk memilih. Puan Mariam, bukan begitu. Kalau bukan begitu, apa dia? Saya bangun dan berdiri di hadapan Cikgu Adam. Cikgu, ini soalan terakhir saya. Awak benar-benar sayang saya ke? Sudah tentu, saya benar-benar sayang awak. Kalau begitu, baliklah sekarang, ceraikan isteri awak dan datang balik. Apa? Kalau benar-benar sayang, baliklah sekarang, ceraikan isteri awak dan datang balik. Barulah saya akan percaya. Wajah Cikgu Adam menjadi pucat. Puan Mariam, itu terlalu tiba-tiba. Tiba-tiba? Tiba-tiba apa? Awak dah menipu saya berbulan-bulan dan awak kata tiba-tiba? Puan Mariam, tolong tunggu sekejap. Berapa lama? Setahun? 2 tahun? Seumur hidup? Bukan begitu, Cikgu. Sudah cukuplah. Apa? Kita tamatkan. Cikgu Adam terkejut. Puan Mariam, kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Ia sudah berakhir. Puan Mariam, tolonglah. Tidak. Saya tak mahu cinta seperti ini. Saya bangun dan memandang keluar tingkap. Cikgu, terima kasih. Apa? Kerana awak, saya tahu betapa menariknya saya sebagai seorang wanita, Puan Mariam, dan betapa berharganya saya. Saya berpaling ke arah Cikgu Adam. Tapi sekarang dah berakhir. Puan Mariam, apa akan jadi pada saya tanpa awak? Tak apa. Saya seorang wanita yang cukup bersinar sendiri. Puan Mariam, Siku, tolong keluar. Puan Mariam, tolonglah. Suara saya semakin kuat. Cikgu Adam keluar dengan langkah yang berat. Saya menutup pintu dan menyandarkan diri di pintu. Air mata mengalir, tetapi ia bukan air mata penyesalan. Ia adalah air mata kelegaan. Saya melihat cermin. Walaupun mata saya merah kerana menangis, saya kelihatan berani. Saya dah buat yang betul. Keesokan harinya, kehidupan baru bermula. Saya berpindah ke pusat pilates yang lain. Saya ingin memulakan sesuatu yang baru dalam persekitaran yang baru. Kakak, kenapa sekarang? Ada sesuatu yang berbeza? Laila bertanya. Apa? Saya tak tahu. Tapi akak nampak lebih berani. Lebih yakin. Yakin? Memang betul. Sebulan kemudian, saya secara tidak sengaja bertemu Cikgu Adam di jalan. Puan Mariam, Assalamualaikum. Dia memberi salam dengan hormat. Apa khabar? Saya baik. Cikgu pun, hiduplah bahagia dengan keluarga. Dan saya berjalan pergi dengan berani. Saya tidak menoleh ke belakang. Malam itu, saya melihat cermin dan berfikir, Cikgu Adam, terima kasih. Betul-betul. Kerana awak, saya menemui diri saya yang sebenar. Kini saya menantikan cinta sejati, lelaki yang akan mencintai saya sepenuhnya dan dengan berani. Yang penting ialah sejauh mana saya mencintai diri saya. Jangan putus asa jika anda berasa tertipu seperti saya. Itu adalah proses untuk mendapatkan cinta yang lebih baik. Ia adalah pengalaman berharga yang membolehkan anda membezakan antara yang tulen dan yang palsu. 6 bulan berlalu sejak itu. Kini saya menjadi orang yang sama sekali berbeza. Setiap pagi apabila saya melihat cermin, ada seorang wanita yang yakin berdiri di situ. Terutamanya seorang wanita yang mencintai dirinya. Di pejabat pun, ia nampak ketara. Kakak, awak dah berubah sepenuhnya sekarang. Ada apa-apa ke? Laila terus ingin tahu. Cuma saya dah belajar mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri? Ya, saya sedar betapa berharganya saya. Kakak nampak macam dah jadi ahli falsafah. Lebih daripada ahli falsafah, saya rasa saya menjadi lebih realistik. Saya juga mendapat hobi baru. Setiap hujung minggu, saya menyertai kelab mendaki gunung dan pada malam hari kerja, saya menyertai kelab buku. Semalam, ada perkara yang sangat menarik berlaku.
Di kelab buku, seorang lelaki datang menghampiri saya. Maaf mengganggu, tapi kalau awak ada masa, nak minum teh bersama ke? Dia seorang yang sopan dan budiman. Umurnya pun nampak sebaya. Terima kasih, tetapi saya terpaksa menolak. Saya menolak dengan sopan. Saya belum bersedia. Oh, begitu. Kalau awak berubah fikiran, hubungi saya bila-bila masa. Dia tidak memaksa dan dia benar-benar seorang yang budiman. Orang seperti ini berminat dengan saya. Saya berasa lebih yakin. Minggu lalu, ada perkara yang lebih menarik berlaku. Di lift pejabat, pengurus dari jabatan lain menegur saya. Puan Mariam, awak nampak sangat berbeza sekarang. Awak nampak berseri. Berseri? Saya pulang ke rumah dan melihat cermin. Memang berbeza dari dahulu. Matanya hidup, ekspresinya ceria dan suasana keseluruhannya telah berubah sepenuhnya. Tetapi pada suatu hari, telefon saya berdering dalam perjalanan pulang dari kerja. Ia nombor yang tidak dikenali, tetapi saya menjawabnya. Hello, Puan Mariam, ini saya. Adam, dulu saya mungkin akan berdebar, tetapi sekarang saya tenang. Ya, dah apa? Boleh kita bertemu dan bercakap? Maaf, saya rasa tak ada apa-apa yang perlu dibincangkan. Puan Mariam, saya sudah bercerai. Bercerai? Tetapi saya tidak terkejut. Oh begitu. Puan Mariam, itu saja? Ya. Kalau begitu, sekarang awak boleh hidup dengan berani. Puan Mariam, boleh tak kita mulakan semula? Mulakan semula? Saya tergelap. Cikgu, saya sudah mulakan semula. Apa? Kehidupan baru. Kehidupan yang cukup bahagia tanpa cikgu. Puan Mariam, saya benar-benar menyesal. Menyesal? Awak menyesal apa? Menyesal kerana melepaskan awak. Cikgu, awak bukan melepaskan saya. Apa? Cikgu yang tidak memilih saya. Awak ada peluang masa tu. Puan Mariam, awak tak boleh cakap begitu sekarang. Ikut suka hati awak saja. Suara saya menjadi tegas. Saya bagi cikgu peluang terakhir masa tu untuk bercerai dan datang semula sekarang. Puan Mariam, masa tu cikgu kata tak boleh. Situasi rumit. Bukan rumit, tapi awak tiada kemahuan. Puan Mariam, sekarang pun, sudah tiada lagi. Saya ingin menamatkan panggilan, tetapi ada perkara terakhir yang ingin saya katakan. Cikgu, terima kasih. Apa? Kerana awak, saya menemui diri saya yang sebenar, Puan Mariam, dan saya belajar bahawa saya boleh bahagia sendiri. Puan Mariam, tolonglah. Cikgu, awak pun berbahagialah. Saya harap awak benar-benar mencintai seseorang kali ini. Puan Mariam, saya menamatkan panggilan. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Malah, saya berasa lega. Saya melihat cermin. Seorang wanita yang berani dan yakin berdiri di situ. Saya benar-benar sudah berubah. Pembaca sekalian, kisah saya berakhir di sini, tetapi hidup saya baru bermula. Saya kini yakin betapa menariknya saya dan betapa saya layak untuk dicintai. Hidup sekarang ini lebih berharga daripada kesunyian. Setiap hari menyeronokkan, memuaskan dan bermakna. Saya tidak berasa sunyi sama sekali walaupun bersendirian. Kerana saya telah belajar mencintai diri saya yang sebenar. Anda juga boleh begitu. Usia hanyalah angka. Yang penting ialah sejauh mana anda mencintai diri sendiri. Jika anda sedang berdepan kesukaran, terluka atau kesunyian, jangan putus asa. Semua pengalaman itu adalah proses yang akan menjadikan anda lebih cantik. Saya kini menjalani kehidupan sebagai diri saya yang lengkap. Saya tidak menunggu sesiapa, tetapi menjalani kehidupan dengan mencintai saat ini. Dan suatu hari nanti, orang yang benar-benar baik akan muncul. Ketika itu, saya akan bertemu dengannya sebagai diri saya yang lengkap. Anda juga sama, kita semua cantik dan berharga walaupun bersendirian, jangan lupakan itu. Cinta sejati akan datang apabila anda mencintai diri anda yang lengkap. Kongsi kisah anda di komen. Mari kita saling menyokong dan hidup dengan lebih berani dan cantik. Anda juga berani. Kebahagiaan sejati bermula dengan mencintai diri sendiri. Jika anda ingin terus menonton kisah-kisah mendalam senja ini, langgan dan aktifkan loceng notifikasi. Sokong saya dengan like. Setiap klik anda sangat membantu saya dalam menghasilkan video.
Ini adalah Asmara Senja, bercerita tentang cinta lewat yang mekar semula di senja kehidupan dan kesunyian serta keberanian yang kita semua boleh alami.